Lepas minum di Kautsar, akan naik titik sirat. Siapa dia? Semua orang akan lalu titik sirat. Ahli neraka pun naik, ahli syurga pun naik. Titik sirat akan dilintasi oleh semua orang, termasuk para rasul, termasuk orang yang masuk syurga tanpa hisab. Mulia tu, paling mulia pun kena naik titik sirat. Tapi laju seperti kilat. Ada orang naik titik sirat 100 tahun jatuh. La ilaha illallah. Jatuh pergi mana ustaz? Bukan jatuh apa? Jatuh ke neraka Jahannam. Kerana sirat itu dibentangkan seperti jambatan gantung di atas neraka Jahannam. Siapa yang jatuh terus masuk ke neraka Jahannam. Tak payah masuk ke pintu dah. Jatuh tu kena salai terus bawah neraka Jahannam. Ada orang bau syurga dah, maka dia pun kata alhamdulillah, bau dah syurga. Sahabat tanya, ya Rasulullah, dekat dah ke? Nabi kata lebih kurang 500 tahun bau dah syurga tu. Rasa macam susah kehidupan di akhirat ustaz tak nak masuk syurga. Bukan susah, confirm susah. Kalau nak banding ustaz naik atas titik sirat dengan hidup dunia ni, hidup dunia lagi mudah. Confirm dunia 1,000,000 kali lebih mudah. Saya sebut tuan-tuan, 1,000,000 kali lebih mudah hidup di dunia daripada melintasi titik sirat.